Assalamualaikum. Ni saya tunjukkan masolatan V1709. So kalau masolatan punya setup, kita akan bekalkan satu keyboard macam ni, full size keyboard, komputer keyboard. Dan kita ada wireless mouse ni untuk keyboard. Dan kita ada masolatan box Masolatan box macam ni, ataupun model baru kita yang ni 8256 punya. Dan kita ada bekalkan dongle juga di sini untuk wireless mouse dengan keyboard. Dan pastikan kalau admin kita menggunakan TV lah, sebab kita nak ada audio video. So sekarang ni dah salah satu fungsi yang ada lah. So dekat sini dalam sistem sini, apa yang kita set sekarang, fungsi yang kita paparkan dalam antarmuka. Ini menu antarmuka. Ini kita masukkan function slide, program khas, pengumuman, takwim, tabung, waktu dunia, tugasan, jam analog, hadis, message, playlist, jam digital, internet, skrin penuh, dan kemudian dia akan pusing balik ke sini lah. Bagi tujuan testing ni, semua interval ni kita buat 5 saat, kecuali internet ni interval kita letak 30 saat. Okay, so kita tengok daripada mula sampai habis. So ini dah tengah running slide. Dia 5 second dia akan bertukar kepada slide yang nombor 2 lah. So ini slide nombor 2. Kita sertakan juga animasi. So kita ada slide dengan animasi. Slide nombor 2. Ini slide nombor 3. Okay, TV sebelah pun kita buat macam tu juga. TV sebelah ni kita tambah, kita pun ada fungsi crawler pada bahagian bawah. So kalau nak buat crawler pun boleh. So ini fungsi program khas. Program khas ni adalah slide ataupun video yang bertarikh. Kita boleh set tarikh mula dengan tarikh tamat paparan. Kalau macam ni, kalau kita set sampai hari ni je, esok dah tak nampak lagi dah. Ini pun program khas punya slide. Program slide yang bertarikh lah. Ini kuliah bulanan dan kuliah mingguan. Kita gunakan template yang sedia ada. Ini countdown. Berapa hari lagi nak raya, berapa hari nak puasa, semua tu. So kita ada countdown. Specialnya pada bahagian sini, belah kiri ni, kita boleh tukar kepada dalam bentuk video pun boleh jugalah. Ini maklumat tabung. Kita boleh buat tabung Jumaat ataupun tabung bulanan pun boleh. So sistem dia akan auto bergerak by paging. Ini waktu dunia, selalunya orang nak tengok waktu Mekah lah. Ini kita ada tugasan Imam Bela Jumaat. So kalau ada masjid surau yang ada list tu, dia akan boleh masukkan dalam sistem lah, list tugasan tu. Ini hadis, random hadis. Setiap kali masuk skrin dia akan bertukar. So sekarang ni, kita ada message, open type message. Apa pun message boleh. Hilangkan jam ke apa semua boleh masukkan. Ini playlist. Playlist ni special dia daripada slide sebab dia boleh run video juga. Kalau slide tadi cuma slide dengan animasi. Kalau ini dia boleh run slide dengan video. So kalau kita nak buat yang lebih canggih lagi, kita buat video dalam bentuk video, save sebagai MP4 lah. So kita boleh masukkan dalam sistem macam ni. So nanti bila habis slide ni dia akan run video. Kita tengok nanti. Ini video. So kalau ada video MP4 kita boleh masukkan dalam playlist. Dan ni setup lagi. So kita ada banyak setup dekat sini. Bila dalam 7 PC. 7 masolatan box. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita ada 7 masolatan box. Dan kita ada 2 TV. Untuk kita buat testing tu lah. Ni 2 TV. TV belakang ni kita tak pakai lagi buat sementara. So kita pakai TV, 2 TV. So kita ada 7 box dengan 2 TV. Kita guna ni input switch. So kita boleh tukar box mana yang kita nak paparkan kepada TV lah. So kita ada input switch ni 4x1, 5x1 punya. Ini jam solat digital. Kemudian kita boleh run Mekah Live pun boleh. YouTube Mekah Live. So macam ni kita ambil yang ada bunyi punya. Pun boleh kita run selama 30 saat lah.
So macam ni kita panggil dia Mekah Live. So dalam sistem ni kita boleh run video, play YouTube juga. Ini kena ada internet. Kalau nak run sentiasa run Mekah Live ni, kena ada internet lah di masalah timebox tu. Masalah timebox ni dia running Windows. So senang. Kita nak set internet guna wifi pun boleh lah. Ni full screen mode. Kalau full screen ni kita boleh tengok pada bahagian atas dengan bawah ni dia dah tak nampak lagi lah. Waktu salat pada bahagian atas dah tak nampak lagi. Bawah, tarikh, masa semua pun tak nampak. Dia akan tutup the whole screen. Ni kembali kepada fungsi slide lah. Okay, nak beritahu yang masalah time ni PC, kita boleh tekan pada 21 Oktober ni. Nanti kita nampak taskbar pada bahagian bawah ni. Ni bahagian bawah ni dia panggil taskbar lah. Okay, ni ada wifi sini. Sini ada wifi boleh. So kita boleh pilih wifi mana yang kita nak guna. Okay. So ni boleh pilih wifi. So kalau kita ada phone hotspot apa semua pun boleh juga. So kita boleh guna phone hotspot sebagai wifi. Kemudian sebelah dia kita ada untuk speaker punya setting pun ada. Tekan button speaker ni dan kita boleh pilih speaker yang kita nak guna jugalah. So macam ni kita guna MStar Demo ni, speaker untuk display audio. Kita guna speaker pada TV lah. So pada bahagian bawah ni kita ada speaker juga. So dia mudah. Macam font ni pun kita boleh modify size dia based on Windows punya setting display size. So kalau nak buat mudah je. Minimizekan dulu masalah timebox. Ni kita panggil screen desktop. Okay. Kemudian kita just right mouse pada screen. Nanti kita pilih display setting. Okay. Dekat sini kita ada dia punya scale dia. So kalau di sini kita boleh nampak scale. Default scale 150. Tu dia memang besar lah. Dan screen resolution kita guna Full HD 1080p. So kalau font tu kita nak kecilkan sikit, kita gunakan fungsi di sini. Kalau kita set 125 font, kalau TV yang 4K apa semua, resolution dia mungkin akan detect berbeza. Kita boleh besarkan ataupun kecilkan font lah. So kalau kita minimize ni, kita boleh tengok masalah time dia punya font ni, yang ni lebih kecil. Yang ni 25%. Kita boleh tengok dia punya jarak ni antara tarikh Hijri dengan waktu ni dia lebih jauh lah. Okay, ni macam 125%. 125%. Dia font dia lebih kecil. So kalau kita nak besarkan, normally untuk masjid yang tak ada live TV, kalau ada live TV kita akan buat 125 pun dah cukup. Dia gambar video nanti live lebih cantik. So kalau yang tak ada live TV kita akan pakai 150 lah. So font dia lebih besar. Okay, sini macam ni. So mudah je. My Solat Time ni fungsi dia banyak. Klik dekat logo My Solat Time ni, logo Kaabah, dan kita boleh tengok fungsi yang ada di sini lah. Ini yang kita kata ada 17 fungsi tu. Kita ada fungsi boleh buat slide. Kita boleh buat program khas. Ni slide yang bertarikh. So kita boleh tengok tu tarikh mula dengan tarikh tamat. Kita boleh masukkan video, boleh bergerak kan, video, ataupun kita boleh guna gambar pun boleh, dan boleh set tarikh mula dengan tamat jugalah. Kita ada pengumuman. Pengumuman ni untuk kuliah yang bulanan, mingguan semua. Yang dulu dia dalam bentuk Excel. Dia ada Isnin siapa mengajar, Selasa siapa mengajar kan. So kita akan gunakan pengumuman ni lah. Kita masukkan balik je Excel yang sedia ada tu. Cuma JK perlu sediakan gambar ustaz dengan gambar kitab lah. So nanti bila paparan di skrin tu dia lebih cantik. Background ni pun kita boleh tukar. Dia fleksibel, sistem fleksibel. Template kita ada, nama gambar ustaz ada, gambar kitab ada, dan template background pun kita boleh tukar. Ni kita ada takwim. Takwim memang standard daripada Jakim punya, tahun 25 dengan 2026 pun dah ada dah. So ini yang countdown tu. Ni tabung, kita boleh masukkan tabung masjid surau, waktu dunia. Kemudian tugasan Imam Bilal Jumaat boleh kita masukkan sini. So solat Jumaat kita ada Imam Bilal, masukkan gambar juga. Okay, kemudian kita ada skrin penuh, kita boleh buat hadis. Ini yang random, kita dah ada 296 hadis. Kemudian kita boleh paparkan mesej. Ini open text message, kita boleh set tarikh mula dan tarikh tamat juga. Okay, kemudian kita ada playlist, boleh masukkan slide dan juga ini slide PNG, dan kita boleh masukkan MP4 jugalah. Kita boleh masukkan video juga. Kat sini nampak dia bergerak atas ni, pada atas ni dia running video tu.
Okay, ini kita ada fungsi live TV camera. So kalau kita ada live TV camera dan kita boleh masukkan dalam sistem juga. Dia tak ada had lah. Dia punya live TV camera ni kita tak ada had. Maknanya boleh tambah. Kalau ada 2, 3, 4 biji live TV camera pun kita boleh masukkan dalam sistem juga. Macam masjid besar selalunya dia orang ada 2 kamera lah, depan dengan kamera di belakang. Boleh set, kita boleh set autoplay pun boleh. Kalau nak autoplay audio boleh, autoplay audio ikut waktu pun boleh. Subuh mengaji dan kita akan run MP3 lah. Kalau video ni pun boleh juga. Kita boleh run video ikut waktu solat boleh. Ataupun yang tadi yang kita tunjuk tu kita boleh run internet. Run internet ni kita ada sini. Kita ada HTML dia. So kita ada Mekah live ataupun kita tak nak berbunyi kita boleh Mekah mute lah. So kita delete je yang bunyi ni dan kita tinggal Mekah live mute. So nanti dia akan run YouTube daripada Mekah tu yang tak berbunyi punya lah. Kita ada kemas kini waktu salat tahunan. Ini macam AJK boleh download sendiri. So nanti bulan 12 cuma klik sini kemas kini tahunan waktu solat. Kemudian tekan muat turun. Kemudian tekan kemas kini siap. Kalau untuk takwim ni kita dah kemas kini lah. So dia bagi tahu sini takwim 2026 telah dikemas kini. So ini kita ada set sistem. Ni yang lain-lain lah. Ini untuk kegunaan admin lah selalunya. Macam kalau kita nak tukar domain nanti, tukar internet, nak ada color, nak set border semua tu. Ini untuk kegunaan admin lah set sistem ni. Kemas kini perisian ni guna dia kalau kita nak upgrade daripada software. Ini pun selalu admin buat. Ataupun yang ada kemahiran komputer, dia boleh buat software update dia sendirilah. Okay, so mudah je sistem ni. So dia running on Windows. Dan kita boleh configure ikut macam Windows juga. Dan dia punya function pun sama macam guna komputer lah. So kita ada mouse. Ada mouse ni. Kita ada keyboard. Dan kita ada TV sebagai monitor lah. Kita guna TV ya. Kita tak guna monitor sebab audio dan video. Monitor kebanyakannya dia tak ada speaker lah. So nak set up dia mudah. Kalau nak buat banyak TV pun boleh. Satu masalah tembok je kita boleh guna splitter dan kita boleh paparkan kepada 2, 3 TV. Ada setengah masjid 8 TV kalau masjid yang besar kan. Tu dia 2 tingkat apa semua dan kita boleh splitkan paparan juga. Okey. Sekian, terima kasih.